Pernah tak terfikir macam mana kita nak rapatkan jurang antara kewajipan agama dengan pendidikan untuk anak-anak istimewa kita? Selalu kita dengar kelas fardu ain ni kena ikut silibus yang ketat kan? Tapi sebenarnya, tahukah anda yang cara Rasulullah SAW mengajar dulu merupakan satu kaedah yang sangat luar biasa dan relevan untuk mendidik golongan berkeperluan khas hari ini? Hari ini kita akan bincangkan secara terperinci satu dokumen penerangan yang sangat membuka mata tentang metodologi pendidikan fardu ain khas untuk mereka. Okey, jom kita tengok dulu apa yang kita akan cover hari ni. Kita mula dengan realiti demografi OKU semasa, lepas tu kita betulkan sikit pasal konsep taklif dan kewajipan, diikuti dengan guru sebagai model ikutan, komunikasi visual dan isyarat, dan akhir sekali interaksi proaktif dan terperinci. Baiklah, kita terus masuk ke bahagian pertama, realiti demografi OKU semasa. Satu fakta yang mungkin mengejutkan anda. Daripada hampir 1/2 juta populasi orang kurang upaya kat Malaysia ni, kumpulan paling besar sebenarnya bukanlah yang ada kecacatan fizikal, tapi masalah pembelajaran. Jumlahnya lebih 180,000 orang tau. Ini merangkumi 36% daripada keseluruhan komuniti, termasuklah mereka yang berada dalam spektrum autism. Jadi bila kita sembang fasal pendidikan keperluan khas, kita sedang berdepan dengan satu demografi yang amat besar yang perlukan pendekatan kognitif berbeza, bukan sekadar sediakan laluan kerusi roda je. Cuba bayangkan angka ni, 281,834. Ini adalah jumlah individu OKU berbangsa Melayu di negara kita yang kebiasaannya beragama Islam. Ramai kan? Angka ni jadi bukti kukuh yang soal penyediaan kelas fardu ain inklusif ni bukan sekadar isu terpencil. Ia adalah satu realiti dalam komuniti kita sendiri. Ratusan ribu jiwa di luar sana ada hak mutlak untuk kenal siapa pencipta dorang. Dan kalau kita perhati betul-betul, keperluan untuk guru agama yang mahir ni sangat tertumpu. Selangor, contohnya, pegang tanggungjawab paling besar dengan lebih 73,000 individu OKU, lepas tu diikuti rapat oleh Johor. Maksudnya kat sini, apa-apa perancangan strategik untuk buat kelas atau latih guru agama tu memang kena disasarkan betul-betul kat kawasan padat macam ni. Okey, kita beralih ke bahagian kedua, konsep taklif dan kewajipan. Sekarang, mari kita betulkan satu salah faham yang selalu sangat berlaku. Ramai yang ingat golongan OKU ni automatik terlepas terus daripada bab agama. Sebenarnya, kita kena faham konsep taklif, iaitu bebanan kewajipan beragama. Syarat untuk seseorang tu dikira mukallaf ni mudah je. Ada dua, dia baligh dan dia berakal. Selagi mana akal tu waras dan berfungsi dengan baik, dia tetap terikat dengan kewajipan agama. Cumanya, cara dilaksanakan kewajipan tu mungkinlah berbeza sikit mengikut keadaan dia. Biar saya bagi satu perbandingan mudah. Katakan ada seorang individu ni pekak atau kurang upaya pendengaran. Dia mungkin tak boleh nak lafaz takbiratul ihram dengan suara masa nak solat. Tapi akal dia ada dan dia secara intelek faham tanggungjawab tu. Jadi dia tetap wajib solat guna kemampuan isyarat dia. Tapi kalau seseorang tu ada masalah mental yang sangat kritikal sampai hilang terus fungsi akal, masa itulah baru dia dikecualikan sepenuhnya. Nampak tak betapa cantiknya syariat kita? Islam bagi kelonggaran pada fizikal yang terbatas, tapi dalam masa yang sama masih raikan kapasiti kerohanian seseorang. Seterusnya, bahagian ketiga. Guru sebagai model ikutan. Bila bercakap tentang cara mengajar murid berkeperluan khas ni, terutamanya untuk anak-anak sindrom Down, dorang ni belajar dengan sangat-sangat pantas melalui peniruan fizikal. Dorang jenis yang sentiasa perhatikan cikgu dorang. Jadi, terang pakai mulut semata-mata memang tak cukup. Guru kena bangun, buat tunjuk cara tu satu-satu, langkah demi langkah, lebih-lebih lagi bila kita nak ajar praktikal ibadah. Selain tunjuk cara kita bercakap pun ada seninya. Ingat tak satu kisah di mana ada seorang pemuda datang jumpa Nabi dan secara terang-terangan minta izin nak berzina. Waktu tu sahabat-sahabat lain dah melenting, tapi apa Nabi buat? Nabi langsung tak herdik dia. Sebaliknya, Nabi bawa pemuda tu dekat dan tanya soalan dengan penuh empati. Nabi tanya, adakah kamu suka benda ni jadi kat ibu kamu? Bila dia jawab tak, Nabi ulang lagi benda sama untuk anak perempuan dan saudara perempuannya. Teknik bersoal jawab dengan tenang dan penuh kasih sayang macam ni, impaknya jauh lebih besar untuk buka minda murid istimewa berbanding kalau kita asyik nak marah atau paksa dorang. Kita teruskan pula dengan bahagian keempat, komunikasi visual dan isyarat.
Para pendidik kena sentiasa ingat yang satu pendekatan tu takkan sesuai untuk semua pelajar. Contohnya, pelajar yang cacat penglihatan takkan dapat tangkap apa kita ajar kalau kita cuma bercakap. Dorang perlukan bahan maujud, benda yang boleh dorang sentuh, pegang dan rasa sendiri dengan tangan untuk bina kefahaman tu. Untuk pelajar yang cacat pendengaran pula, kita kena ubah dunia pengajaran tu jadi visual. Guna grafik yang sangat jelas berserta dengan bahasa isyarat. Kalau kita selak sirah Rasulullah sendiri sangat hebat memainkan deria masa mengajar para sahabat. Baginda suka guna perumpamaan yang kait rapat dengan deria kita. Contohnya, masa Nabi samakan orang mukmin yang suka baca Al-Quran tu dengan buah utrujah, sejenis buah sitrus yang bau dia sangat wangi dan rasanya pula lazat. Atau bila Nabi samakan kawan yang teruk dengan tukang besi yang asap hitam dia tu boleh melekat kat baju kita. Konsep iman ni kadang-kadang abstrak tapi Nabi pandai tukarkan ia jadi sesuatu yang konkret yang kita boleh rasa, bau dan sentuh. Ini baru betul pedagogi pendidikan khas yang paling efisien. Satu lagi info menarik. Tahu tak yang Rasulullah pernah gunakan bentuk awal peta grafik? Ada satu riwayat menceritakan Nabi melukis satu garisan lurus atas tanah, lepas tu baginda cakap, ini jalan Allah. Dan kemudian Nabi lukis garisan bengkang-bengkok kat kiri dan kanan, lalu berkata, ini pula jalan-jalan syaitan. Teknik menukarkan maklumat jadi bentuk visual macam ni memang satu lifesaver, terutamanya untuk pelajar autism yang memang perlukan sangat struktur bergambar macam ni untuk faham proses berurutan, macam cara nak ambil wuduk dengan betul. Nabi juga selalu gabungkan percakapan dengan isyarat tangan masa mengajar. Contohnya, bila nak terangkan bagaimana orang mukmin tu patut saling menguatkan antara satu sama lain, Nabi rapatkan dan silangkan jari jemari baginda. Bila cerita pasal kedudukan orang yang jaga anak yatim dekat syurga kelak, Nabi rapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Pergerakan isyarat tangan secara langsung macam inilah sebenarnya asas kepada pembelajaran visual dan pergerakan yang terbukti sangat-sangat efektif kalau kita adaptasikan untuk pelajar berkeperluan khas pendengaran. Akhir sekali, kita masuk bahagian kelima, interaksi proaktif dan terperinci. Pendekatan komunikasi macam ni sangatlah kritikal tau. Pertama sekali, guru kena sentiasa proaktif dan kehadapan. Anak-anak autism contohnya, diorang ni sensitif sangat kalau ada perubahan pada rutin dan benda ni boleh cetuskan meltdown atau emosi luar kawalan. Macam mana nak elak benda ni jadi? Beri penjelasan awal-awal sebelum apa-apa perubahan berlaku. Jangan tunggu diorang rasa keliru. Keduanya, kena sabar layan persoalan diorang. Murid neurodivergent ni kadang-kadang rasa ingin tahu diorang tinggi yang amat. Jadi jawablah dengan sangat jelas dan jangan sesekali padamkan semangat ingin tahu tu. Dan masa bagi jawapan tu, jadilah guru yang pemurah dan tak kedekut ilmu. Macam dalam satu kisah ni, bila ada seorang sahabat tanya Nabi, boleh ke ambil wuduk guna air laut sebab bekalan air tawar dah terhad? Nabi tak sekadar cakap boleh, tapi secara proaktifnya Nabi tambah huraian, air laut tu suci lagi menyucikan dan segala bangkai hidupan laut tu halal dimakan. Nampak tak? Baginda bagi nilai tambah lebih daripada yang ditanya. Untuk pelajar keperluan khas, jawapan yang panjang lebar dan terperinci macam ni sangat membantu padamkan segala keliru yang ada dalam kepala dorang. Kesimpulannya, segala data, fakta dan kaedah yang kita bincangkan hari ini semuanya menjurus kepada persoalan besar ini. Rasulullah SAW dah pun meletakkan standard paling tinggi dengan sudi sesuaikan cara mengajar ikut tahap deria dan kefahaman unik para sahabat. Jadi, dengan demografik komuniti OKU yang kian bertambah sekarang, kita tak boleh lagi pandang ringan isu ni. Saya nak tinggalkan anda semua dengan persoalan ini. Adakah masjid, sekolah dan masyarakat kita hari ini dah cukup bersedia dan berfikiran inklusif untuk menyantuni jiwa-jiwa istimewa ini? Sesuatu untuk kita refleks bersama. Terima kasih sebab luangkan masa dengan penerangan ini dan harapnya ia dapat beri inspirasi kepada kita semua.